420 pelajar Kolej Legenda Nilai Seremban Negeri Sembilan hari ini membuat aduan kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM yang mendakwa mereka dianiaya kerana sebahagian pinjaman dari PT-PTN yang digunakan sebagai sara diri telah digunakan oleh kolej terbabit berjumlah 18,000 setiap pelajar. Menurut wakil pelajar ini, berbagai alasan yang diberikan oleh pengurusan kolej untuk membayar balik lebihan yuran kepada pelajar-pelajar ini kerana duit tersebut merupakan duit saraan pelajar yang bernilai RM18,000. Katanya, kesemua 420 pelajar terbabit tidak pernah menerima sebarang pembayaran lebihan yuran sejak mula pengajian. Oleh itu, katanya lagi, ramai pelajar terpaksa membuat kerja sampingan untuk menampung keperluan harian. Masalah ini pernah diketengahkan Kementerian Pengajian Tinggi dan membuat laporan polis bagi menyiasat kepincangan yang dilakukan oleh Kolej Legenda ini, dan setakat ini tiada apa-apa tindakan yang diambil. Langkah terakhir, pelajar ini membuat laporan kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia bagi membantu menyelesaikan masalah ini. Bersama kita pada hari ini adalah sebahagian daripada pelajar-pelajar daripada Kolej Legenda yang telah kini menuntut di tahun akhir, ya, di mana hak mereka selaku penuntut yang menerima bantuan pinjaman melalui PT-PTN, hak mereka telah dirompak oleh Kolej Legenda berjumlah hampir dekat hampir ke 8 juta, di mana pada hari ini mereka telah mereka telah membuat laporan kepada pihak Persatuan Pengguna Islam Malaysia untuk mendapatkan bantuan. Sebelum ini, pelajar-pelajar berkenaan juga telah membuat laporan kepada pihak PDRM, Commercial Crime Jabatan Siasatan Jenayah PDRM, agar PDRM dapat membuat satu tindakan ke atas polis terbabit agar duit mereka dikembalikan. Mereka juga telah merujuk kepada pihak Jabatan Pengajian Tinggi melalui Kementerian Pengajian Tinggi untuk menuntut hak mereka, tetapi hasilnya masih lagi tiada pada peringkat ini, dan PPIM melalui Biro Kebajikan melalui Biro Bantuan mereka telah pun mengambil satu tindakan yang drastik sebelum ini, bertemu dengan pihak pengurusan tertinggi di Kolej Legenda untuk menyelesaikan isu ini sebaik mungkin. Tetapi sehingga hari ini pihak Kolej Legenda masih walhasil balik hasal, dan kita berharap selepas isu ini dibongkar, isu ini diketengahkan kepada masyarakat, maka Kolej Legenda akan sedar tanggungjawab mereka kepada pelajar terbabit dan yuran PT-PTN yang menjadi sebahagian daripada bebanan hutang kepada pelajar-pelajar terbabit selepas tamat pengajian di Kolej Legenda yang mereka tanggung akan dikembalikan kepada mereka. Dan kita di peringkat Persatuan Pengguna Islam dengan tegasnya menuntut Kolej Legenda supaya bertanggungjawab dalam isu ini, mengembalikan semula duit yang menjadi hak pelajar-pelajar terbabit agar pelajar-pelajar tidak terus dibebani dengan permasalahan yang tidak sepatutnya mereka hadapi. Maka pada hari ini sekali lagi kami di Persatuan Pengguna Islam Malaysia mengharapkan pihak-pihak agensi yang berwajib seperti Kementerian Pengajian Tinggi, PT-PTN, juga Polis Gajah Malaysia dan juga SPRM agar menyiasat perkara ini dengan lebih terperinci dan mengembalikan semula sesuatu yang menjadi hak kepada pelajar-pelajar atau penuntut Kolej Legenda, yang kebanyakan daripada mereka, rata-rata mereka yang menjadi mangsa adalah orang Melayu, orang Islam dan Bumi Putra. Sekian, terima kasih. Kami menuntut hak kami dan hak kawan-kawan kami. SOL adalah produk untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik, awet muda dan meningkatkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Record ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.